Rupanya ucapan perkataan tadi juga berpengaruh kepada batin awak, berpengaruh kepada jiwa awak, akan mengurangi kebahagiaan awak. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, kata Nabi, maka hendaklah dia mengejian perkataan yang baik. Kalau tidak ada, diam. Kalau tidak ada, elok diam. Aku kunun membaca orang lain. Aku nak boleh bayar kau. Kemuncung awak aku candu mengejek sesuatu yang tidak ada guna, dan lebih candu le muncul awak aku mengejek kekurangan orang lain. Kalaulah sempat pembicaraan awak, omongan awak mengorek kekurangan saudara awak, mencukia membahas aib saudara awak, kau bukan hanya sekadar kegelisahan yang awak dapat, ibadah awak pun habis deh. Sebulan lamanya awak puasa sabuk sehari semalam, awak beribadah, tiba dari raya habis langsung. Atau sibuk membaca kekurangan orang lain. Aku nak peraduan kurang rugi awak. Jangan nanti awak di akhirat umpama si buto pai menang kuat. Disangko karanjanglah panuh dek lawak. Kira sarok sababan buruk. Iblis galak lai ruak pikuak mengalai kita karam sabidu. Kita kurang-kurangi hobi membaca aib orang lain. Nerugi sebenarnya awak. Kalau kita dibaca oleh orang, tahu awak jo kaji, bersyukur awak sebenarnya. Kok dapat awak dia sedekah orang yang membaca aib awak, tuan. Aku tahu awak kaji. Kadang awak dek bodoh awak boleh berang awak kena. Nyo pakai cian awak ada orang, nyo pagunjiang awak ada orang, awak le berang awak berada ke bodoh awak tu pahalunya dia awak ada orang. Dia sudah kuat mengaji. Kau ada tabatik tabaritu awak senu membaca tadi. Kalau tak bisa awak magiannya sedekah doa selainnya. Sebabnya lah baik baik kawan. Ni lah baik elok kawan. Habis paluak pindah paluak kainyo kalau kita baca aib orang lain. Sebab kembali awak kepada konsep agama. Nyawa santu insan serupa manusia orang mukmin bersaudara. Bila kita membaca aib saudara awak sesama muslim, sama awak membaca aib awak. Sebab awak bersaudara je. Kadang-kadang kau tunggu serang semangat awak kan payah awak melarai dengan nak. Naniyo nama bacanya fakta, kenyataan jawab kena ayat tunan bagunjiang. Konsepnya tak kait kau je ibu je pak. Kok sakironya ndak ada kelebihan orang tu nan kawak baca le. Kebaikannya ndak ada le, buruk je satu Allah saja tahu awak jenyo, saja kenal awak jenyo, ndak ada elok ci Allah je basuh awak le. Anak kawak anggap anak ka dibaca le. Perasaan kuat baik